Satu dinar emas keluaran Public Gold tu bentuknya bulat. Beratnya adalah 4.25 gram. Kena 4.25 gram. Sebenarnya, berat tu telah ditetapkan mengikut standard sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar lagi. Jadi, satu dinar emas bersamaan dengan 4.25 gram emas yang berkulinan 999. Siapa yang baru belajar nak simpan emas, kami sarankan tuan-puan target untuk adakan satu dinar yang pertama untuk pegang dan rasa sendiri aura emas. Jadi, macam ni caranya. Sangatlah senang. Yang pertama, perempuan mesti daftar akaun emas cap Public Gold secara percuma. Yang kedua, cuba konsisten simpan 1 gram sebulan ataupun RM100 sebulan. Jadi, bila dah cukup 5 bulan, perempuan akan ada 5 gram emas. Dan bila dah ada 5 gram emas, perempuan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 1 dinar. Sistem akan tolak 4.25 gram. Perempuan perlu bayar gold premium dan kos shipping. Jadi, terus ulang cara yang sama. Semoga tuan-puan konsisten simpan emas setiap bulan.